Kenapa bila diurut saya banyak sendawa? Macam mana nak elak badan masuk angin? Nak elak badan masuk angin? Okey, ini poin penting. Pastikan save dan share dulu supaya terjawab soalan ni. Nombor 1, bila urut badan banyak keluar angin. Mana angin tu datang? Angin tu datang daripada perut dan usus yang bermasalah, Kak. Akak banyak tak makan makanan berasaskan gandum. Mi, roti, biskut, kuih muih atau apa saja yang berasaskan gandum. Kalau akak menghadap tu setiap hari, memang badan banyak berangin dan bila tekan angin tu senang keluar. Urut memang bagus untuk buang angin, tapi selagi tak repair perut dan usus, angin akan terus datang berulang-ulang. Nombor 2, macam mana nak elak badan masuk angin? Angin bukan masuk, angin tu datang daripada dalam. Repair usus dan perut, sakit badan akan berkurang, kerap sendawa akan berkurang. Akak kena cuba pantang, akan nampak perubahan pada badan. Saya rekomen akak dapatkan tips pemulihan masalah angin. Dalam ni saya tuliskan apa makanan yang akak kena elak supaya usus dan perut tak rosak dan tak jadi penyebab angin tu keluar berterusan. Saya tuliskan juga apa sayur yang mencetuskan angin, apa buah yang mencetuskan angin, dan apa makanan-makanan lain yang akak tak tahu. Sebenarnya sihat, tapi disebabkan dah ada masalah angin, elak dulu. Kalau tidak, angin keluar tak berhenti. Buku ni saya nak bagi percuma dekat akak. Yang penting akak kenalah beli Halia Lempoyang RG. Cuma dekat luar sudah ada banyak yang fake. Jangan dapatkan di TikTok Shop, Lazada, Shopee. Itu semua fake. Yang original anda akan dapat lempoyang di dalam kotak seperti ini, di-wrap dengan plastik dan di bawahnya ada pelekat hologram. Kalau akak nak dapatkan Halia Lempoyang RG dan juga percuma buku tips pemulihan masalah angin, klik link di bawah, dapatkan set combo. Saya bagi harga diskaun. Klik sekarang.